Alhamdulillah pada petang ini saya sudah sampai ke cawangan keempat saya di Tunjung Kota Baru dan insyaAllah kita akan buka lagi di Shah Alam pada masa dekat ini. Pada semua saya jemput hadir pada 4 dan 5 bulan 12 sepenuhnya mandir peresmian dan harga pecah kepala. Alhamdulillah. Okey, inilah kita punya tempat yang terkini, pembukaan kita yang keempat di Kota Baru, di Tunjung, Kota Baru, Kelantan, dan nantikan pembukaan seterusnya insya-Allah di Shah Alam. Dan yang keenam kita akan berada di Johor Bahru. Nantikan kedai emas Seri Semantan. Korang mesti ingat kan, kita ni bukan sekadar di Tunjung saja, bukan sekadar di Perak, bukan sekadar di Johor, tapi kita nak buka on seluruh Malaysia. Sebab apa? Kita nak semua orang merasai nikmat kemurahan syurga emas pre-love. Jadi anda nantikan kami di seluruh negara, insya-Allah bakal tahun depan semuanya setiap negeri akan ada kedai-kedai cawangan-cawangan yang terkini. Baik tuan-tuan dan puan-puan, saya sangat mengalu-alukanlah dengan pembukaan kedai emas Seri Semantan cawangan keempat ni. Saya amat mengalu-alukan rakyat seluruh Malaysia untuk hadir bersama-sama pada hari perasmian yang akan kita adakan pada 4, 5 dan 6 hari bulan ni. Mari pakat ramai-ramai. Dan terima kasih juga kepada BOD kita yang datang daripada Temerloh, datang untuk melawat kedai untuk pembukaan pada 4, 5 dan 6 hari bulan. Ramai-ramai datang. Kita ada sambutan bertuah, kita ada kereta, motor, emas dan juga laptop dan juga hadiah-hadiah lain untuk memeriahkan pembukaan kedai emas Seri Semantan Syurga Emas Pre-Love. Orang Kelantan, mariah kena royak. Pada 4, 5 hari bulan, especially 5 hari bulan, dia orang ada buat promosi. Promosi cabut teh bertuah. Kita ada juga makan-makan. Kita ada jualan mah murah-murah. Kalau puak-puak mu Sek Kelantan tak mari, mu rugi besar Sek Kelantan. Maka mari deh kedai emas Seri Semantan pada 5 hari bulan kita akan buat promosi secara besar-besaran. Mari belakang tu.